Okay, tech reviewer ni, dia ada satu pattern yang ketara kita boleh nampak adalah dia suka tayang, oh aku ada beli jam mahal, phone mahal, which is teknologi yang terkini dan ditayangkan di social media dan netizen komen, nak tunjuk kaya lah tu. So, apa pendapat Faiz tentang isu ni? Lagi-lagi bila korang start tayang kereta Tesla, betul. Ke ada Aku purpose? rasa macam ni lah. As a orang yang review produk lah, tak kisahlah produk apa, macam aku banyak, skop aku besar kan. Aku ada buat pasal kereta, aku ada buat pasal gadget, handphone semua. So aku kena tunjuk lah apa aku pakai. Untuk kita review, kita mestilah kena tunjuk apa kita pakai. So aku faham intention orang macam ni. Mungkin diorang tak faham apa yang kita buat kerja kita. So inilah kerja aku. Kerja aku memang kena tunjuk lah. Kalau tak tunjuk, macam mana kita nak bagi tahu produk ni bagus ke tidak. Macam EV, kita Tesla. So aku beli bukannya sebab aku nak menunjuk, sebab aku nak rasa sini pengalaman sebagai pengguna, dan aku nak bagi genuine punya review. Sebab kalau kita tengok kadang orang review, diorang dapat pinjam tau. Dan diorang tak dapat bagi pendapat sebagai pengguna. Apa benda yang sebetulnya lepas kau dah guna beberapa bulan, apa benda sebenarnya. So itu antara purpose dia. Sama juga dengan smartphone. Kadang-kadang aku buat review lepas 3 bulan, lepas sebulan. So takes time sikit lah. So aku rasa mungkin dia point of view daripada audience yang kurang faham. Tapi aku tahu kenapa dia cakap itu. Sebab dia tengok macam tu je, tapi dia tak tengok dia sebaliknya, dan mungkin dia tak kenal Faz tu sendiri lah. Mungkin dia tengok aku punya IG je, dia tak tengok aku punya platform lain, apa yang aku buat, kerja apa aku buat. Dan aku tertarik dengan satu komen malam tadi pasal aku beli iPhone 16 Pro Max. So ada komen dari seorang pakcik ni lah, cakap membazir lah, beli lepas tu kena muda-muda bibik new ni tak reti simpan duit. Tengok macam kita orang yang lahir 70 semua, ada KWSP, ada simpanan dan semua kan, ada pencen. So dia buat aku terlintas lah, macam mungkin pakcik ni dia tak faham macam mana cara orang zaman sekarang ni bekerja dan buat duit. Sebab zaman lain tau. Zaman diorang dan zaman kita, cara untuk nak cari duit tu lain. Dan aku faham lah, intention dia memang kebanyakan orang-orang yang umur macam ni mungkin akan ada fikiran yang sama. Dan aku faham benda tu. So, aku tak adalah komen untuk justify. Cuma, dia lebih kepada, aku rasa awareness pasal cara macam kita buat kerja tu penting jugalah. Sebab orang nampak kita beli, tapi orang tak nampak macam mana cara kita simpan, macam mana cara kita manage. So aku rasa apa yang orang buat ni, inilah platform yang betul untuk kita nak bagi Betul tahu. kan? Sebab ada orang komen, dia just macam, oh dulu kami kerja mesti pergi 9 balik 9, balik 5, balik 6. balik subuh, balik malam kan. Sebab bagi aku lah, kalau macam untuk nak fahamkan macam ni, platform korang ni penting lah. That's why aku setuju lah untuk nak inbox. So apa yang aku nak explain adalah, apa yang aku buat ni bukannya as a influencer ataupun KOL. Aku adalah media. Aku boleh katakan Faz ni adalah satu brand media, dan kita bukannya buat benda ni main-main. Kita serius. That's why kita ada team, kita ada proper studio, kita ada proper SOP, kita ada proper company. Cukai, zakat semua kena bayar, semua kita buat properly. Memang secara legal lah. So simpanan semua tu yang ditanya lah. Memang itu financially memang aku well prepared lah dengan everything semua. Dan apa yang aku beli semua adalah pelaburan, part of the company punya pelaburan expenses. So apa yang kita buat, kalau apa yang kita beli tu adalah part of the pelaburan kita. So contoh aku beli untuk video. So itu pelaburan aku untuk buat video, dan income dia akan dapat bukan dalam masa terdekat, mungkin dia akan dapat dalam masa yang lama sikit, yang bersama lama. Contoh macam kita labur untuk something yang mungkin tak dapat income immediately dalam video, tapi brand lain tak nampak kita. Oh Mamat ni tiba ada income masuk daripada brand lain. So itu satu cara lah untuk pelaburan. Dan kadang aku pun tak terfikir, aku spend, contoh aku beli iPhone ni kan, harga RM12,000 aku spend. Aku rasa kalau dulu 5 tahun lepas, aku rasa bodohnya aku ni kan, spend sampai RM12,000 kan untuk beli phone. Tapi bila sekarang ni aku fikir, dia adalah part of aku punya pelaburan untuk awareness, untuk klien-klien nampak Faz. Dan Alhamdulillah, tiba-tiba pagi tadi ada 3 klien masuk. Untuk sponsor barang. Untuk sponsor barang dan untuk campaign lah, which is amount dia 10 kali ganda daripada apa yang aku beli tu. So macam tu lah cerita dia.